Okay, video ni akan jadi video kontroversi sebab aku akan expose perkara sebenar tentang God Valley. Assalamualaikum guys, welcome to Life of Pim with me, Pim. Ini adalah video tentang God Valley. Best ke tak best? Adakah ia mencapai target atau expectation kita selepas bertahun-tahun kita hype pasal God Valley ni? So jom kita review. Tapi macam biasa lah, video aku ni kita kena recap dulu tau. Kita kena bagi fresh, kita kena ingat balik pasal topik kita nak sembah ni. Sebab kat chapter 957 yang rilis pada tahun 2019, first time Oda reveal kepada kita tentang God Valley. Masa ni boleh kata semua fan One Piece sama reaction dia dengan merin-merin yang tengah dengar Atok Sengoku sembang pasal kejadian 38 tahun yang lepas. Jadi kenapa dia menarik? Sebab bak kata Atok Sengoku hanya merin lama je yang tahu, and merin baru mostly tak tahu sebab kejadian ni dah dirahsiakan oleh world government. Dalam masa yang sama, ada juga menceritakan tentang sebuah kumpulan lanun yang dikatakan paling kuat dalam sejarah cerita One Piece. Yang menariknya, cerita pula tentang kekalahan diorang. Bukan pasal diorang nak naik, pasal diorang kalah, pasal kejatuhan diorang. Kat mana lagi kalau bukan kat pulau yang bernama God Valley ni. And Rocks Pirate ni pula, ramai orang ingat nama diorang ni naik pada waktu tu, which is dekat chapter 957. Tapi sebenarnya first time nama diorang ni dimention dalam cerita adalah seawal chapter 907 pada tahun 2018. Masa ni Garp tengah sembang lepak dengan merin-merin yang lain and cerita pasal Rocks Pirate. Sebab apa, Garp ada cerita yang sebelum zaman Roger adalah zaman Rocks. Waktu tu memang wow. So masa ni lah sebenarnya kita start hype dengan Rocks. Sebab kita dah macam siapa pula Rocks ni kan? Siapa pula pirate sebelum zaman Roger ni? Yang lagi menarik, siap ada cakap lagi yang Rocks Pirate ni juga adalah punca kenapa Garp dapat title hero. Sudah kan? So ni diorang dah sembang apa ni kan? Siapa Rocks Pirate ni? Lepas tu macam mana sebenarnya Garp dapat title hero kan? So kita tunggu. Tahun kemudian itulah baru kita dapat chapter 957. Atok Sengoku ceritalah. Dia cerita semua benda, habis tumpah segala teh, kopi, Milo, Vico yang dia boleh tumpahkan. Dan masa tu cerita tu memang masa dia bercerita tu memang menganga lah semua orang. Memang tenganga lah Merin, memang tenganga lah kita tengah baca ni. Sebab semua benda tak boleh nak hadam kan? Terlalu legendary. And tambahan lagi, pulau tu pula memang dah tak wujud, memang dah hilang daripada peta dunia. So sebab tu dah cerita tu pun dah tak wujud kan. So bila dengar cerita yang tak sepatutnya ada ni, macam lain macam. And fan pula setiap tahun demand dengan Oda untuk release movie pasal God Valley ni. Kalau betul Oda tak nak cerita dalam manga lah kan, penat menunggu. So setiap tahun ada je demand. Tapi itulah akhirnya 6 tahun kemudian 2025 menjadilah tahun yang Oda reveal kejadian sebenar kat God Valley. Yang bestnya tu lah, fan masih demand sampai sekarang, sampai hari ni nak movie Rocks ataupun God Valley ni, walaupun dah tahu cerita dia kan. So memang itulah tingginya hype untuk God Valley. By the way, tadi tu intro je tau. Now barulah review yang sebenar bermula. Tapi review aku lain dari yang lain. Aku sebenarnya nak tengok siapa paling function kat God Valley and siapa paling tak function dekat God Valley. And korang boleh tengok video yang aku akan tunjuk kat sini. Okay, dua video contoh ni. Sebab ini adalah antara video yang aku buat review berdasarkan penggunaan point. Macam aku buat sebelum ni, video masa Luffy lawan Kaido dekat atas Onigashima. So review tu dia lebih mendalam lah. Kita nak tengok, kita kaji setiap action, setiap perlawanan diorang, setiap tumbukan, setiap serangan. Even aku setiap kaji berapa kali Kaido berubah daripada hybrid mode kepada Zoan mode kepada Oni mode dia balik. Kita kaji semua benda tu. Termasuk juga video untuk review dekat 8head. Sama, kita nak tengok siapa paling function, siapa yang tak function, siapa yang buat kerja, siapa yang tak buat kerja. So now kita nak buat benda yang sama untuk kat God Valley. Kita nak tengok sebab kat God Valley ni Oda buat dalam bentuk Battle Royale. Itu yang menarik. So bila kita faham tentang Battle Royale, maksudnya dalam satu masa tu, dalam satu tempat tu, boom, semua orang berlawan. So kita nak tengok berapa orang sebenarnya berlawan, siapa yang sebenarnya berlawan, siapa yang tak berlawan langsung, siapa yang function, siapa yang tak. So kita nak kaji semua benda tu. So now aku dah pecahkan dia kepada 5 kumpulan, 2 pirate, 1 marine, 1 God's Knight dan juga 1 lagi extra team. Sekarang ni korang tengok list untuk Rocks Pirate dulu. Okay, kita ada Z-Bag, kita ada Whitebeard, Shiki, Stussy, Big Mom, Kaido, Barbell, Silver Axe, Captain John,
Gloriosa, Sturzen, and Gazwe. Ni semua yang turun daripada kapal Rocks Pirate datang ke God Valley. Okay, korang mungkin tertanya mana Don Malone. Don Malone adalah antara member OG, tapi mungkin ramai dah lupa yang dia ni dah mati masa penculikan Shiki berlaku. Ochoku pula dia memang tak ikut, dia stay kat Hachinosu. Ini pula tim yang seterusnya datang kat God Valley, iaitu Roger Pirates. Kita cuma highlight Roger, Relic, Gaban. 3 ni je yang penting. Yang lain memang tak famous, and Oda sendiri pun tak pernah nak highlight diorang ni kat mana-mana. So memang 3 ni je lah yang kita boleh guna. Kalau korang tertanya pula mana Crocus, Crocus waktu ni dia belum join Roger lagi. Lepas tu tim nombor 3 yang datang adalah daripada kalangan Marine melalui unit GAP. GAP yang macam, oh kenapa tak beritahu awal-awal Roger dia kat God Valley, apa terus dia sampai. Okay, tapi itulah, kita cuma boleh highlight 2 orang je, which is GAP and the legendary Bogart. Kenapa? Sebab tak ada nama-nama Marine yang lain. Yang datang ni semua yang cikai-cikai, tak ada yang famous. Kalau korang tertanya mana macam Uzan, Gao Ginji ke, all those famous Marine, masa tu memang orang tak wujud lagi. Okay, sebab masa ni GAP masih muda. Paling tak pun mungkin kita nak tengok mana Sengoku, mana Suru kan, tak ada. Diorang dua pun tak ada, memang GAP seorang je yang datang. And then kita ada team yang memang dah sedia ada dekat God Valley, iaitu The Knights of God. Okay, kita ada Garling, kita ada Somers, Mafe. Yang ni aku tak tahu nama dia, so aku randomly letak nama dia Linda. Yang ni pun aku tak tahu nama dia, aku letak nama dia Nora. Yang seorang ni aku tak tahulah, dia ada tu korak macam lembu, so kita panggil dia lah Lembu. And then dia ni sumpah aku cakap, dia ni sumpah aku akan panggil dia Sally, sebab dia punya rupa ni sebiji macam Sullivan daripada cerita Disney yang monster tu. Gonko pula dia tak ada, dia ada tapi dia macam tak ada sebab waktu ni dia masih intern, so dia tak main peranan sangat dalam perang kat God Valley ni, so kita boleh skip dia. And last sekali kita ada group extra. Group extra ni kita ada watak seperti Kuma ataupun Kid Kuma yang masa ni hanyalah umur 9 tahun. And then kita ada Teenage Dragon yang masa ni umur dia adalah 17 tahun. Masih mentah, tak ada apa-apa pangkat dalam Marine, hanyalah sekadar kata Marine biasa. Now, jom kita fokus terus kat chapter yang Battle Royale ni bermula, iaitu dekat chapter 1160. Teenage Dragon yang masih mentah, aku bagi dia 2 point. Sebab dia tolak tepi kerja dia tau. And dia utamakan sifat heroik dia nak selamatkan nyawa orang, lepas dia kesal sebab dia tangkap orang-orang God Valley sebelum ni. Okay, so 2 point tu adalah disebabkan 2 nyawa yang dia cuba selamatkan, iaitu kembar Shanks dan juga Shamrock, yang apa kata lepas mak diorang minta tolong lah kan, kena bunuh dengan Garling. Lepas tu dia dapat lagi 1 point. Ni point yang sangat-sangat penting sebab dia tembak Celestial Dragon yang pada waktu sama nak tembak Kuma. Kau tengok function tak function Teenage Dragon. Sebab kalau Dragon tak ada keberanian masa ni, memang dah mati dah Kuma tu ni. Nasib Dragon ada. Lepas tu kita boleh bagi Whitebeard and Shiki masing-masing 1 point sebab kita nampak diorang in action. Sama juga dengan Gap yang dapat juga 1 point sebab dia pun in action. Okay, siapa-siapa yang ada in action, nampak function kat dalam ni, kita bagi point. Now dekat chapter 1161, tolak 1 point daripada Teenage Dragon sebab waktu ni dia kehilangan Shamrock. Walaupun tak boleh nak buat apa sebab member masih mentah masa ni, kenalah juga tolak point sebab bagi aku itu adalah satu kegagalan daripada pihak dia. Dan masa ni dia kena attack dengan Mafe. Okay, and Mafe ni pula aku bagi dia pula 1 point sebab walaupun dia tengah buat side quest untuk dapatkan Shamrock untuk Garling kan, tapi dia lah bagi 1 point sebab at least dia buat benda tu. Macam aku cakap, ada function, tapi dalam masa sama dah tak function, aku tolak balik 1 point sebab dia dengan hinanya kena potong 2 oleh Whitebeard tanpa dia sedari. So nasib lah dia immortal. Kalau tidak memang mati sia-sia macam tu je, memang hina gila. Okay, so kena nak tolak point. Dalam masa yang sama 1 point pula untuk Whitebeard sebab dia bantai Mafi tadi, walaupun dalam tanpa keadaan yang kata, walaupun bukan dengan sengaja. Lepas tu kita dapat tengok original Yonko dan Shiki beraksi kejap. So kita bagilah 1 point untuk diorang masing-masing. Shiki 1, Kaido 1, Whitebeard 1 dan juga Big Mom 1. And then yang menariknya, Gap dapat pula 3 point sebab dia seorang pergi serang 3 ekor Yonko ni terus. Main dia serang watak-watak besar. Dan aku bagi pula 1 point dekat Big Mom sebab dia at least berani untuk serang balik Gap. Walaupun tak ada bagi any damage. Style gila waktu ni. And sebab tak ada damage tu lah, aku bagi 1 point pula kat Gap sebab sorry lah, scene ni bagi aku memang powerful gila, memang mantap gila lah sebab Gap basically tank
serangan Big Mom langsung tak ada satu cedera. So bagi aku memang badass gila lah sini. Lepas tu kita nampak Linda buat benda yang tak penting, tembak orang awam dan pirate. Instead of lawan watak-watak penting, Knights of God, kau patut buat benda yang lebih besar daripada benda tu. Tapi itu je kau buat. But still lah, aku bagi 1 point sebab kesian, and at least Oda tunjuk dia buat something. Kau akan surprise yang bukan semua Gods of Night ni function. At least Linda ni Oda tunjuk dia buat something. So aku kena bagi dia point. Lepas tu kita dapat tengok seorang lagi Gods of Night yang aku memang benci gila, iaitu Somers tengah membuli Shaky. Sebab waktu ni dia annoyed dengan Marine lain yang tak dapat nak jaga Shaky waktu ni. So sebab diorang nak bawa Shaky lari ke tempat lain kan, tak nak bagi Shaky diselamatkan. Sebab yelah, memang itu pun tujuan semua orang datang situ, nak selamatkan Shaky. So aku bagilah 1 point dekat Somers, bukan sebab dia bully Shaky, tapi sebab dia sebenarnya dalam waktu tu ibarat macam berlawan jugalah dengan Shaky. Sebab sampai patah tangan member tu, kena bantai dengan Shaky kan. Tapi still lah, Somers menang, Shaky tak dapat buat apa-apa. Lepas tu kita dapat tengok Roger yang pertama kali clash dengan Whitebeard dekat God Valley. So masing-masing in action, dapatlah masing-masing 1 point. Lepas tu kita nampak Shiki pula in action. So Shiki pun dapat 1 point. And then kita nampak Relic in action. Ujung-ujung chapter selamatkan Shiki. So 1 point untuk Relic sebab kalahkan Somers, and 1 lagi point sebab dia berjaya selamatkan Shaky. Now kita dah masuk kat chapter 1162. Roger in action, dia tengah stop pirate dan navy lain yang nak dapatkan Shaky daripada Relic. So Roger dapat 1 point sebab dia tengah hold the fort. Okay, dia tengah tolong. And then kita dapat tengok pula Whitebeard dan juga Gunsway in action. So 1 point untuk Whitebeard dan juga 1 point untuk Gunsway, ada action. And then kita dapat tengok Big Mom buat side quest, nak pergi mencuri Devil Fruit. Ni tak ada kaitan dengan Battle Royale, tapi aku still nak bagi 1 point sebab bagi aku scene ni penting. Sebab kalau bukan Big Mom buat side quest ni, kita akan dapat Ivankov yang jadi naga tau, which is Niha. So tak nak. Tahniah Big Mom, kau dapat 1 point sebab selamatkan keadaan ni. Alright, then kita ya, aku memang tak boleh belah betul lah. Okay, dan kita dapat tengok random pirate tau, iaitu sekarang kita kenal lah, tapi waktu tu dia random pirate, which is Bapak Marco sepak Silver Axe. Entah daripada mana datang Bapak Marco ni, tiba-tiba kita dapat scene dia sepak Silver Axe. We're not even getting Silver Axe in action. Yang kita dapat Silver Axe kena sepak. So just for fun, aku akan bagi 1 point dekat Bapak Marco. And then aku nak bagi negative point dekat Silver Axe sebab member dah lah tak ada scene lawan. Scene yang dia dapat adalah scene yang dia kena sepak dengan watak random. So memang L gila tu. And then dalam masa sama, yang dapat point actually adalah Stussy sebab nampak in action, termasuk juga Barbell. At least ada action. Bukan kena belasah. And then ada seorang lagi, kita nampak Bogart buat kemunculan kali kedua kat God Valley. Tapi itu je lah kemunculan. Memang taklah aku nak bagi point hanya untuk kemunculan kan, sebab dia memang satu hapak pun tak ada action. Memang useless betul. Second kemunculan tau, first kemunculan masa dia keluar sampai kat God Valley anggap itu je. Lepas tu dah there's nothing out of him. And then kita dapat tengok Zebek kena kejar dengan Galing dan juga Nora dan juga watak lain yang dah jadi setan seperti bapa dan nenek Zebek. Tapi aku bagi negative point first dekat Galing sebab ni lagi seorang yang memang sangat-sangat useless. Sama je macam Bogart. Dah lah fight scene dia off screen, tahu-tahu kepala dah kena tetak, otak nak terkeluar, kena bantai dengan Zebek. Aku tak faham betul lah dengan si Galing. And then of course lah Zebek auto dapat 1 point. Nora ni aku macam nak bagi point, tapi sama lah, dia ni just buat kemunculan je, tapi dia tak buat apa-apa. So at least tu aku cakap tadi kan, macam Linda awal-awal tadi, at least walaupun menyampah kan, dia tembak orang, tapi dia buat something, so dapatlah point. Nora ni memang teman Galing je, so tak ada point. And satu lagi point actually aku nak bagi kat Zebek sebab Oda tunjuk dia menyerang sampai gegar ke Valley. Like seriously Galing, Oda memang tak nak tunjuk apa-apa kat kau ni. Kan kau memang tak ada boleh buat apa-apa ke? Memang sumpah overrated gila Mamat ni. Memang sampah gila. And then kita dapat tengok Big Mom kena bantai dengan Kaido sebab Kaido nak curi buah naga tu. Ini tak ada point lah sebab dia orang gaduh sama sendiri pula anjing tu. And then kita dapat tengok Gaban clash dengan Gunsway. So 1 point untuk Gaban, 1 point untuk Gunsway. Like I said, ada action, ada point. Lepas tu Kaido show off naga dia. Ini aku bagi 1 point sebab bagi I mean like scene ni smart kan, smart gila. So Kaido buat God Valley nampak lebih menarik lah sebab ada naga terbang-terbang kan. Kalau kau bayangkan kalau kau kat Valley, ada naga terbang kan. So benda tu
interesting. And plus I mean like, to be fair, Kaido kita dapat upgrade lah kan. So kenalah bagi point kat situ. Okay, dia je aku rasa karakter yang dapat upgrade gila-gila dekat God Valley. And then itu dia, my man Kuma, yang masa ni hanya 9 tahun menyelamatkan orang-orang God Valley. Tapi okay, Kuma ni special sikit. Senang cakap, Oda memang dah bagi final number berapa orang yang Kuma selamatkan lebih awal, seawal chapter 1096. And number yang orang dia selamatkan adalah lebih daripada 500 orang. So itu bermakna kalau satu point kalau satu nyawa dia selamatkan bersamaan dengan satu point, 500 orang maksudnya 500 point. 500 point Kuma dapat. Okay, sambung semula ke God Valley punya situation. Tu dia, boom, Imu datang, Roger terkejut, Garp dan Z-Bag pun ada. Okay, tapi satu point untuk Z-Bag sebab dia kalahkan Galing dulu sebelum tu. Untuk kali ke berapa pun tak tahu. Sebab yelah off screen kan memang kesian gila Galing ni, sumpah noob. Kat God Valley ni dia memang sumpah noob gila, sampah gila memang. Aku rasa Oda memang tak nak membazir tak nak membazir any energy, tak nak membazir any tenaga untuk dia, tak nak membazir mana-mana pensel, tak nak membazir mana-mana dakwat pen, tak nak membazir kertas untuk lukis pasal dia. Itulah sampahnya Galing. Lepas tu Whitebeard dan Kaido berkumpul dengan Z-Bag and sebab nak hadap setan yang muncul depan orang tu. And termasuklah juga Garp and Roger pun sama tertarik dengan setan yang muncul, iaitu Imu yang menggunakan badan Saturn. Dan ini membawa kita ke chapter 1163. Disebabkan Imu Saturn dah join Battle Royale, so aku terpaksa bagi dia point jugalah. So 1 point sebab dia bantai Marine, 1 point sebab dia bantai Pirate. Okay, dalam kes ni Imu tak ada geng dengan siapa-siapa lah. Dia sendiri-sendiri je. Sebab ialah setan kan, Mana ada orang nak kawan dengan setan. Masa ni juga Roger dengan Garp terkejut sebab first time dapat tengok setan Imu. Tapi Tapi Z-Bag dia steady je. Sebab ialah member memang dah pernah jumpa pun sebelum ni dekat Marijua kan, cuma tak pernah lawan je. Tapi itulah dia, kat sini boom, berlawan lah diorang. So satu lagi point untuk Z-Bag dan 1 point untuk setan Imu. Dalam masa yang sama, akhirnya kita dapat tengok Captain John. Lepas 3 chapter dia menghilang, mangkuk ni memang tak ada, sama lah, tak ada join mana-mana, lawan apa-apa benda, tahu nak mencuri barang je. Itu je kan dia fokus. Dan dia show off lah kuasa dia, si magnet tu, kuasa kit sekarang ni kan, untuk kumpul semua harta-harta barang-barang ni. Aku agak annoying, tapi Oda lukis macam Oda ada bagi effort kat sini, so aku bagi jugalah 1 point. Sebab yelah penat lah dia dah show off kuasa dia semua, dia takkan tak dapat point kan. Oda pun macam bagi effort kat sini lukis. And then Gazue bengang, dia nampak benda tu, and then dia serang Captain John. And then mangkuk-mangkuk ni semua lawan sama sendirilah, macam biasa. Aku malas nak layan sangat. And Gazue ni pun memang sama jugalah macam Captain John, dia pun tamak juga harta tu. Sebab tu masa Shiki datang pun dia attack, sebab dia tak nak kongsi dengan harta orang lain. Tapi whatever lah, lawan ada orang sama sendiri kan. Dan akhirnya muncullah panel yang paling power, paling gila sekali kat God Valley. Kaido datang menyerang, Big Mom datang menyerang, Whitebeard datang menyerang, Rox, Roger, Garp semua datang menyerang secara serentak ke arah setan Imu. Memang style gila kan. So diorang semua ni dapat 1 point lah. Tapi itulah, apa jadi lepas tu? Tak jadi apa-apa. Setan Imu masih steady, masih okey, tak ada cedera apa-apa sebab dia ada immortality, dia ada regeneration kan. Tapi itulah, kenalah pula bagi automatic 5 point dekat Imu sebab member terima attack tu tanpa any damage kan. So is a great feat. So kena bagi point. Dalam masa yang sama, ramai yang pengsan disebabkan efek daripada serangan tadi tu. And masa ni jugalah kita dapat tengok Teenage Dragon kehilangan pula second baby, iaitu Baby Shank. Aduh, kena tolak lagi 1 point. And then kita dapat tengok Z-Bag terus menyerang Imu yang tengah gertak family dia. So 1 point lah untuk Z-Bag. Tapi akhirnya hujung chapter, Z-Bag pula kena Domi reverse ni. So 1 point untuk Imu sebab berjaya control Z-Bag. Lama. Ini membawa kita ke chapter 1164. Now Z-Bag yang dah upgrade jadi setan pula in action. Dah macam Tekken dah kan, ada upgrade kuasa setan-setan ni. So 1 point untuk setan Z-Bag sebab dia one shot Kaido, 1 point untuk setan Z-Bag sebab dia one shot Big Mom, 1 point untuk both setan Z-Bag dan juga Whitebeard sebab diorang clash sampai gunung God Valley runtuh sebelah tu. Apa gila.
sampai runtuh gunung. Dan keadaan menjadi huru-hara. Dragon masih bersedih sebab tak dapat nak selamatkan kembar. Kita dapat tengok Kumar yang dah kepenatan lepas tolong begitu ramai orang. Kita cakap tadi, dia tolong 500 orang weh, 500 orang. Kita dapat tengok Captain John dah sedar daripada pengsan. Ganzoi pula, dia pula yang baru bangun daripada pengsan juga sebab kalah dengan Shiki. And then boom, setan Zebek muncul depan bini dan anak dia sebab Imu dah arahkan dia untuk bunuh bini dan anak dia. So setan Zebek yang kena rasuk cubalah untuk membunuh bini dan anak dia. Dalam masa yang sama, kapal Marine juga tengah aim nak tembak bini dan anak dia. Namun my man Kumar the hero sempat datang and teleport bini dan anak dia. Maka selamatlah diorang daripada kematian. Kau nampak Kumar ni memang aku function tu baru 9 tahun tapi function gila. Engap and Roger pula decide untuk stay nak lawan Zebek. So 1 point lah yang aku kena bagi dekat Zebek pula. Dekat Roger dan juga Gap sebab diorang nak jadi hero selamatkan semua orang daripada amukan setan Zebek. Bukanlah nak jadi hero tapi rasa bertanggungjawab kan, nak selesaikan masalah tu kan. Di saat semua orang tengah melarikan diri. Sebab semuanya jelas dekat chapter 1165. Okey, kita dapat tengok perlawanan di antara setan Zebek dan duo Gap Roger. Boom bam berlawan sama sendiri. 1 point untuk Zebek dan juga Roger yang tengah clash. 1 point untuk Gap yang dapat tumbuk muka setan Zebek. Namun Zebek yang tak berganjak, malah dia melepaskan pula aura haki dia. Maka melayanglah pula Gap dan Roger sampai terbelah langit. Woi, ini boleh katakan antara yang terawal lah, terbelahnya langit dekat dalam cerita One Piece ni. So extra 2 point lah untuk Zebek sebab melayangkan Gap dan juga Roger. Lepas tu inilah dia, kita dapat tengok tamatnya kru Rocks. Habisnya, musnahnya kru Rocks. Silver Axe yang macam aku cakap tadi langsung tak buat apa-apa. Memang L decide untuk belah dengan cara nak curi kapal Marine. Shiki pun dah cakap Rocks Pirate dah tinggal sejarah, dah terkubur, so gerak je. And then kita sambung semula fight antara setan Zebek dan duo Gap Roger. 1 point untuk Roger yang berjaya attack setan Zebek, 1 point untuk Gap yang berjaya hentak setan Zebek, dan 1 lagi point untuk Roger yang bagi attacking sambungan, attacking continuous attack dekat Zebek. Gloriosa yang langsung hilang daripada awal, memang tak function langsung sepanjang chapter God Valley ni, akhirnya membuat kemunculan dan hanya nak menumpang kapal Roger untuk balik. Memang useless. Memang pula masih gaduh dengan Kaido dan diorang decide untuk gerak solo juga. And masa ni jugalah kita nampak satu lagi watak useless, iaitu si Strusen yang langsung tak ada menyumbang apa-apa kat God Valley. Aku serius aku cakap, nampak banyak gila watak sampah dekat God Valley ni. And then 1 point untuk setan Zebek sebab dia attack Roger. And then kita dapat tengok pula bapak Marco ajak Whitebeard buat team pirate sama-sama. And then kita dapat tengok Stussy dan juga Ganzoi melarikan diri bersama harta-harta yang diorang dah berjaya curi. And then kita dapat tengok Dragon mengamuk atas kapal nak selamatkan orang-orang God Valley. Aku tak tahulah berapa nyawa yang Dragon berjaya selamatkan, tapi daripada panel ni saja kita dapat kira 6. So 6 point kita bagi sebab benda ni melibatkan nyawa. Penting tau. Okay, penting. Selain pada action, menyelamatkan nyawa ni penting. Okay, aku kena bagi point. Sama juga point yang aku nak bagi dekat Gaban dan juga Relic, masing-masing 1 point. Sebab diorang ni bertanggungjawab nak pergi selamatkan kapten diorang. Okay, tak macam Rocks Pirate yang lain semua hauk belah macam tu je. And sama jugalah dengan si Bogart yang sama-sama useless, tak membantu Gap langsung. Memang aku tak tahulah dia buat apa. Memang haram jadah, tak ada action, tak ada rasa nak tolong apa-apa benda. Imu pun dah hilang, Satan pun dah gerak, dah balik. Memang tinggallah 3 orang ni. Perlawanan diorang masih berterusan sampai gunung kedua God Valley pula runtuh musnah. Memang ganas betul ya. Memang tempat tu memang untuk demo je. Dan akhirnya lepas Gap dan Roger berdiskusi tentang haki dan cara nak kalahkan setan Zebek ni, berjayalah diorang mengalahkan setan Zebek. Yes, so kita bagilah 2 point untuk diorang ni sebab ialah bukan senang nak kalahkan setan yang ada immortality dan regeneration ni. So extra point sikit lah. Okay, and now kita dekat chapter yang terakhir untuk God Valley, chapter 1166, which is maka muncullah makhluk yang tak tahu malu, yang paling busuk, yang memang hina sampah, tak function langsung sejak awal peperangan ni. Garling, Murphy dan juga Somers. Aku sumpah lah 3 ni memang jijik. Diorang ni memang datang just nak bunuh Zebek yang asalnya dah pun dikalahkan oleh duo Gap dan juga Roger. Tapi nak buat macam mana, menyampah macam aku cakap, diorang buat something. So aku bagilah 1 point kat Garling sebab dia yang bagi final kill. Dia lah yang bunuh si siapa ni, Zebek. Walaupun again aku memang tak suka langsung panggil diorang ni, tapi yelah
Kalau dah buat kerja tu, buat kerja lah kan. Walaupun diorang claim nama macam tu je, kenalah juga bagi 1 point. Dalam masa yang sama, another point untuk Relic dan juga Gaban, sebab diorang ni pula on time berjaya selamatkan Roger dan Gap. Kalau tidak, Roger dan Gap ni pun dah jadi mangsa dengan mangkuk-mangkuk Knights of God tu. Okay. Dan pula God Valley pula memang 100% musnah dan tenggelam, hilanglah daripada peta dunia. Dia bukanlah seperti teori yang ramai orang buat, kemungkinan besar Imu guna Mother Flame untuk hancurkan God Valley. Tidak, memang berlaku, memang hancur macam tu disebabkan Battle Royale yang berlaku kat situ. So itulah dia, tamatlah God Valley. Dan inilah dia guys, result keseluruhan lepas segala poin-poin yang kita buat. Conclusionnya, inilah dia. Okay, lepas kita dah kira-kira point, kita dah finalize semua benda, dah kaji, Z-Bag point yang paling tinggi. Memang sesuai lah dia watak yang paling penting dalam God Valley ni. Okay, Oda buat sebab yelah, dia ni memang datangnya asal sebagai hero. Datang God Valley nak selamatkan family dia je, tapi sayang ending dia sebagai villain. Tapi at least dengan 13 point tu maksudnya banyak lah cerita tentang Z-Bag ni. So sesuai lah. Okay, second point kita boleh nampak kat sini, jatuh terhadap Gap 11 point. So sesuai lah, make sense. Sebab itulah dia Marine yang dapat title hero. Walaupun aku faham WG yang bagi benda tu kan, tapi still lah kat sini tetaplah dia nampak sesuai. Sebab dia paling function, dia je Marine yang function kat situ. So sesuai lah untuk dia dapat 11 point kan. Dia selamatkan orang juga, sebenarnya dia juga kalahkan Z-Bag. So yap, bagi aku ngam. Okay, Z-Bag nombor 1, Gap nombor 2, ngam. Ketiga berkongsi di antara 3 orang, Teenage Dragon, Roger dan juga Saturn, which is bagi aku nice, balance. Okay, Roger role dia sebagai orang yang datang awal-awal nak selamatkan Shaky. Lepas tu dia stay untuk selamatkan keadaan, kalahkan Z-Bag. So ngam, 9 point. Saturn pun sama, muncul saat-saat akhir, tapi dia buat itu, dia buat ini. So dia memang bagi aku villain yang ngam, tak overshadow villain yang baru, which is Z-Bag. So bagi aku ngam, 9 point. Dragon pun sama. Mungkin korang akan tak puas hati ataupun macam Dragon macam tak nampak function, tapi macam aku cakap, kita bukan nak bagi point dekat action saja, kita nak bagi point untuk apa ni kata, sesuatu benda yang ada manfaat dia. So macam Dragon, dia selamatkan orang, dia starting slow, dia cuba nak selamatkan kembar, tak berjaya, dia down kejap, tapi lepas tu dia cuba lagi, dia nak cuba selamatkan orang-orang dengan cara memaksa masuk atas kapal Marine, walaupun benda tu dia tahu akan backfire ke dia. Sebab tu kita nampak dia kena kurung, kena hukum dan sebagainya kan, sebab selamatkan orang. Tapi itulah, kau kena pujilah effort Dragon waktu tu. Ada effort dia, ada point dia. So nombor 1 siapa? Ni bukan pasal nombor 1, MVP, siapa yang paling fun. Kalau ada anugerah Ballon d'Or, kalau ada anugerah Puskas, whatever, anugerah-anugerah bola, kalau kita translatekan dia kepada anugerah One Piece, Kumar memang akan bolot semua. Dia 500 lebih nyawa dia selamatkan. Masa dia umur 9 tahun, masa dia baru je makan buah paw fruit tu, dia dah function dengan menyelamatkan lebih 500 orang. Aku akan ulang banyak kali, 500 orang. Memang dia lah MVP, memang dia lah yang paling function. Okay, so memang yes, Kumar. How about watak yang paling sampah? Ini memang favourite aku. Watak paling sampah. Okay, daripada Rocks Pirate, kita ada Silver Axe, Gloriosa, Strusen. Memang sampah gila, langsung tak ada point. Yang ada point tu pun sampah jugalah kan. Macam Barbell ada 1 point, but at least ada point. Yang tak ada point ni memang kita kena kategorikan dia sebagai sampah terus. Memang sampah sesampah-sampahnya. Knights of God, kau nampak tu? Ni lagi lah, sampah-sampah, useless. Kenapa useless? Lagilah sedih, si Lembu dan juga si Sally ni langsung tak keluar dekat God Valley. Oda agaknya dah lupa terus lukis pasal diorang. Memang aku tak tahulah nak cakap apa. Okay, selain daripada Garling, Somers dan Linda, memang semua sampah. Itu pun Garling, Somers dan Linda pun tak boleh nak bangga. 1 point je, like 1 point. Gods of Night, orang yang sepatutnya menjaga Slasher Dragon, orang yang kononnya acah-acah hebat, pahlawan, bunuh orang sebelum dia. What did you do during this Battle Royale? Sampah sesampah-sampahnya. Kalau aku jadi Imu, memang aku tibai dong semua ni. Tapi itulah dia review untuk God Valley. Korang boleh tengok macam list yang aku tadi share tadi, watak-watak yang bagi impact dan watak-watak yang tak bagi impact. Apa pendapat korang? Setuju atau tidak? Okay, apa-apa hal, komen kat bawah. Okay, apa pendapat korang? Jangan lupa untuk tekan button subscribe, tekan button like, share, notification on kalau korang berminat dengan video ataupun review-review research yang macam ni. Okay, terima kasih. I see you guys on the next video. Assalamualaikum.